Korang nampak tak dekat sebelah monitor aku tu kan ada ruang kosong kan? So aku akan letak pegboard ni dan aku akan cuba decorate bagi nampak cun-cun punya. Untuk saiz yang aku ambil ni, yang ini adalah saiz 56cm x 56cm. Kenapa aku ambil saiz yang paling besar kan? Sebab dia sangat sesuai untuk aku letak dekat sebelah monitor aku tu. Jom aku tunjuk dekat korang. First kali of course aku kena pasang pegboard ni dulu kan. Yang best sekali dekat sini sebab aku tak perlu nak drill dinding aku hanya perlu tampal sahaja. Korang jangan risau, walaupun korang lekat sahaja tapi pelekat dia ni kan memang sangat kuat. Sebab banyak juga barang yang aku letak dekat pegboard ni jadi dia stay sahaja, tak bergerak, tak rasa nak jatuh, nampak terletak elok je kan. Jadi korang jangan risau, okey? Macam yang korang tengah tengok dekat belakang ni sekarang, ini adalah selepas aku dah set up. Aku letak pegboard aku dekat sebelah workdesk aku, and then aku letak aku punya headphone, controller, keyboard. Bila korang dah ada pegboard ni, korang boleh decorate terpulang dekat korang. Korang nak letak apa sahaja, aksesori ke, equipment ke, peralatan, apa-apa sahaja pun. Jadi dengan adanya pegboard ni, aku rasa barang aku lebih organize. Aku boleh letak dan susun dekat bahagian dan juga ruang yang lebih sesuai sebenarnya. At the same time kan, aku dapat efficientkan lagi ruang yang ada dekat workstation aku ni. Nampak? Tak adalah kosong je kan, nanti bosan kan. Jadi dengan adanya pegboard ni, aku rasa aku punya decoration untuk workstation aku lebih cantik. So, kalau korang berminat untuk cantikkan workstation korang juga kan, so aku dah sediakan beg kuning dekat bawah, korang boleh tengok.